Sekolah Menengah Setiabudi merupakan sebuah sekolah yang terletak di Gombak, Selangor. Terdapat 5 form secara keseluruhan. Hai korang, hari ni kita nak belajar. Kenapa ni? Kenapa sekolah ni selalu blackout? Kita patut ada benda yang kita boleh guna kalau sekolah ni blackout lagi. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami telah mereka sebuah lilin yang diperbuat dengan bahan-bahan terpakai dengan kos yang minimal. Minyak masak terpakai ditukar menjadi lilin yang boleh guna semula dan menghasilkan cahaya dan haba. Lilin ini sangat mudah untuk dihasilkan. Pertama sekali, sediakan sebuah tin. Kemudian, isikan minyak masak terpakai ke dalam tin itu. Selepas itu, hasilkan sebuah sumbu menggunakan benang kapas. Ikat sumbu itu pada klip kertas atau besi kecil. Kemudian, masukkan sumbu itu ke dalam bekas dan tinggalkan 1 cm terkeluar. Akhir sekali, nyalakan sumbu dengan berhati-hati. Sebenarnya kalau kita guna tin sahaja, produk kami tidak akan kelihatan menarik. Jadi, untuk membuat produk kami kelihatan lebih menawan, kami akan membuat sebuah lapisan di bahagian luar dengan menggunakan tanah liat dan cat. Ketinggian produk kami ialah 7.5 cm dan lebarnya adalah 23.3 cm. Berikut merupakan kos bahan bagi produk kami. Terdapat 5 bahan iaitu tin yang berharga RM60 sen, sumbu kapas RM3, klip kertas RM1.10, tanah liat RM2.88 dan juga minyak terpakai yang boleh dapat secara percuma di rumah masing-masing. Jumlah kos kesemuanya ialah RM7.58. Mesti korang tertanya, bukan produk kami ini sama jika dengan lilin lain? Sebenarnya, tidak seperti lilin lain yang menggunakan lilin parafin. Lilin kami menggunakan minyak masak terpakai yang membuatkan ia menjadi lebih mesra alam, menjimatkan kos dan boleh diperbaharui.